Sambung pengajian kita. Pada muka surat 129. Hukum roh. Hukum roh. Dan ringkasnya roh seperti juga lafzul jalalah, ada hukum tafkhim tebal dan juga ada hukum tarkik iaitu nipis. Yang pertama, roh yang dibaca tebal, yakni tafkhim, ia berlaku dalam beberapa keadaan. Roh tebal berlaku dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, roh berbaris fathah, berbaris atas. Contohnya Ramadan. Roh tebal Ramadan, berbaris di atas. Contoh yang kedua, roh berbaris dhammah, roh berbaris di hadapan, juga dibaca dengan tafkhim tebal. Contohnya yunzurun, yunzurun. Jadi roh itu dibaca dengan tebal. Bagaimana kalau dibaca dengan nipis? Dia tak tebal lah, tak dibaca dengan tebal. Yunzarun, yunzarun, yunzarun. Jadi bunyi roh berbaris di hadapan itu tidak tebal. Yunzarun, roh dia berbaris hadapan ru. Keadaan yang ketiga, roh sukun, roh yang mati sebelumnya berbaris fathah, berbaris di atas. Jadi dia terpengaruh dengan roh, dia terpengaruh dengan baris atas huruf sebelumnya. Jadi bunyi roh yang mati tersebut juga berbunyi tafkhim tebal kerana sebelumnya berbaris di atas. Contoh dia Maryam, Maryam. Jadi roh yang mati itu dilafazkan dengan keadaan bergetar dan naik ke atas. Maryam, Maryam. Kalau bacaan yang tidak tebal, bacaan biasa Maryam, macam panggilan kita lah, Maryam, Maryam. Jadi roh tidak bergetar dan naik ke atas. Maryam, jangan yang landai saja. Jadi bacaan tebal, tafkhim, Maryam. Itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, roh sukun, roh mati sebelumnya berbaris dhammah, berbaris di hadapan. Jadi bila mana terjumpa roh yang berbaris di atas, roh berbaris di hadapan, roh yang ada terlibat dengan baris atas dan baris depan,
dia mati dan ada hubungan dengan huruf yang sebelumnya berbaris di atas dan di depan. Jadi hukum bacaannya adalah tafkhim, iaitu tebal. Keadaan yang kelima, ra sukun, ra yang mati sebelumnya berbaris di bawah. Sebelumnya berbaris bawah, artinya kalau baris bawah sebelumnya dia akan baca tarkib nipis. Tetapi selepasnya huruf isti'la, selepas ra mati itu ada huruf yang tinggi makhraj dia. Jadi kalau dibaca dengan baris bawah, dia akan mempengaruhi bunyi selepas. Qaf makhraj dia itu tinggi. Sebab kita nak mengambil makhraj huruf daripada ditekak, dipangkal tekak. Di mana makhraj huruf qaf apa. Jadi kalau dibaca dengan nipis, fir, dia akan ujung lidah tu dinipis, kemudian nak mengambil masuk ke dalam pangkal makhraj, pangkal halqum ni dia agak susah. Fir, oh. Fir, dia nipis ke bawah, kemudian naik pula isti'la, dia tinggi. Fir, oh. Jadi agak susah. Jadi sebab itu hukum bacaan di sini dibaca dengan tebal. Huruf isti'la berbaris fathah. Huruf isti'la qaf tersebut berbaris di atas dalam satu kalimah. Contoh dia firu. Maknanya bacaan tidak lagi bacaan fir. Fir bacaan nipis, fir. Qa tu isti'la. Fir qa. Agak susah nak sebut. Jadi pembacaan di sini macam tersebut adalah tafkhim, fir, tebal. Fir qa. Sebenarnya untuk perkataan fir qa yang selepas huruf ra yang mati ini adanya huruf isti'la, dia ada dua bacaan. Boleh dibaca, harus dibaca dengan nipis, harus dibaca dengan tebal. Jadi boleh baca fir qa, boleh baca fir qa. Keadaan yang keenam, ra sukun, ra mati sebelumnya berbaris kasrah. Ra yang mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Huruf berbaris di bawah tersebut mendatang dalam satu kalimah, tiba-tiba. Mendatang ni tiba-tiba lah. Maksud apa tiba-tiba di situ? Contohnya adalah hamzah wasal. Dia tiba-tiba. Kalau maksud bukan tiba-tiba, huruf sebelum tu ada baris. Ada baris. Kalau sebelum tu ada baris, contohnya berbaris di bawah, di baris di bawah, maka dia dibaca dengan tarkib nipis. Tapi disebabkan di sini baris tersebut baris yang mendatang, baris yang boleh berubah kerana dia hamzah wasal, maka dibaca dengan tafkhim, tebal. Irji'i, tebal. Irji'i. Jadi tidak dibaca irji'i. Dia tak baca irji'i. Ya. Tapi macam nipis kan? Tapi
Tapi kalau sebelumnya sebelum ra yang mati tersebut huruf yang ada baris bawah dia tidak mendatang, maka dibaca dengan nipis. Keadaan yang ketujuh. Jadi maknanya dalam Al-Quran ni banyaklah bacaan yang berbaris berbaris dengan dibaca dengan tebal. Okey, ra sukun sebelumnya berbaris kasrah yang mendatang. Sebelumnya berbaris kasrah yang mendatang dalam kalimah yang berasingan. Kalimah berasingan ada dua kalimah. Contoh dia ada satu perkataan satu perkataan lagi irtab. Jadi padahal sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, sepatutnya baca nipis. Tetapi alasannya dibagi kat sini sebabkan dia bertemu dengan kalimah yang lain. Dia ada dua kalimah, artinya bukan satu kalimah. Jadi banyak syarat lah sebenarnya. Kalau salah baca sini Ustaz, dosa ke? Ini hanya untuk memperhalusi bacaan. Untuk memperhalus. Kalau baca tebal, baca nipis, dia tidak merubah maksud. Ya? Cumanya kalau dibaca dengan tebal, mengikut kaedah, dibaca dengan nipis mengikut kaedah, jadi bacaan tu tepatlah. Tepatlah. Okey. Keadaan yang ke-8, ra sukun sebelumnya berbaris kasrah. Macam sama keadaan yang ke-7. Ya. Sebelumnya berbaris kasrah dalam kalimah berasingan. Sama je. Dia nak tunjukkan contoh. Ya. Dalam kalimah yang berasingan. Sama ada pun berasingan juga. Ra sukun sebelumnya berbaris kasrah dalam kalimah yang berasingan. Pertama tadi dia ada ra tebal dah, ra tu, ra pada ra tu tebal. Ni yang irji'un. Irji'un. Patutnya dia bagi contoh yang sama saja. Keadaan yang sama saja. Artinya ra yang mati sebelumnya berbaris kasrah dalam kalimah yang berasingan. Dua contoh. Yang ke-9, ra sukun kerana waqaf sebelumnya berbaris fathah, sebelumnya berbaris atas. Contohnya al-kautsar. Jadi tebal. Jadi mati dalam keadaan bunyi ra tebal. Al-kautsar. Jadi bacaan yang tepat tidaklah dibaca dengan al-kautsar. Baik dibaca dengan tebal, al-kautsar. Jadi mati tebal. Kautsar. Tadi waqaf sebelumnya berbaris fathah, ra. Keadaan ke-10, ra yang sukun kerana waqaf sebelumnya berbaris dhammah. Sama je. Tadi fathah, ni dhammah. Contoh dia ad-dubur. Ad-dubur. Jadi dibaca ad-dubur, tebal.
Ra mati tebal. Ad-dubur. Apa maksud ad-dubur? Ad-dubur maksudnya belakang. Ad-dubur. Ini dalam surah Yusuf ada menceritakan Nabi Yusuf telah ditarik bajunya dari belakang. Jadi bacaan ad-dubur. Jadi kalau bacaan ad-dubur ringan, ad-dubur itu tidak bacaan seperti lahjah Arab sebutan tersebut. Keadaan yang ke-11, ra sukun kerana waqaf sebelumnya juga sukun. Ada dua sukun. Selain daripada ya. Maksudnya kalau sebelum ra yang mati itu ada huruf ya, tidak termasuk dalam kategori ini. Kategori ini ra itu mati sebelumnya ada sukun. Ada jim yang berbaris mati. Sebelumnya pula ada yang berbaris fathah. Oh, pening lagi. Jadi ikut aja. Tapi nanti kita hanya bezakan sikit-sikit aja. Perbezaannya yang pada tarkib itu sedikit sebenarnya. Ini yang dibaca dengan tafkhim. Keadaan yang ke-12 pula, ra sukun kerana waqaf sebelumnya juga sukun sama selain daripada ya, dan sebelumnya berbaris di hadapan dhamma an-nur. Okey, itu bacaan yang tebal. Jadi kita jumpa bacaan yang tebal. Contohnya yang paling biasa kita baca dalam surah Al-Qadar. Cuba tengok surah Al-Qadar (598). Okey. Surah Al-Qadar. Biasa kita baca
terutamanya pada bulan Ramadan. Okey. Cuba tengok dalam ayat ini, secara umumnya semua yang berada di penghujung ayat adanya hukum ra mati. Adanya hukum ra mati. Pada ayat yang pertama, itu keadaan yang nombor berapa? Ra yang sukun sebelumnya berbaris mati, berbaris sukun, dan sebelumnya berbaris di atas. Ini pada keadaan yang ke-11. Baca dengan tebal. Jadi bacaan di situ, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Bunyi dia qadar. Qadar. Seolah begitulah, tapi kita mati pada huruf dal. Qadr. Qadr. Jadi kita mati ra bunyi itu getaran dalam keadaan tafkhim tebal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Dia ada banyak qadr. Qadr penipis. Qadr seperti qadar kan? Tapi tak bunyi qadar. Qadr. Dia ada bunyi getaran sikit dan getaran itu tebal. Apa maksud tebal? Tebal lidah kita bergetar dalam keadaan menaik ke atas. Ra. Bila sebut ra, dia ra, dia menaik ke atas. Jadi matinya huruf tersebut dalam keadaan getaran ra berbaris di atas. Fi lailatul qadr. Sama yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr. Jadi daripada makhraj huruf, daripada sebutan gambaran wajah mulut kita, dia seolah-olah kita sebut qadra. Qadra. Lailatul qadr. Tapi tak sampai menyebut bunyi ra. Ya. Okey, keadaan yang sama juga pada ayat yang ketiga. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 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 Nanti kita dengar bacaan-bacaan. Ini yang kita fokuskan kepada yang di akhir ayat, pada keadaan yang nombor 11. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Amr. Seolah-olah amr. Seolah-olah amr. Sedangkan semua huruf ra yang ada, dia berbaris di bawah. Okey, pada bawah sepatutnya dibaca dengan nipis, tarkib. Tapi tidak dibaca tarkib sebab kita waqaf dan baca. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 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 Jadi tebal. Mulut kita tu fajr. Dia ra tu tebal. Walaupun ra itu berbaris di
di bawah. Okey, dalam surah Al-Qadar ini, apakah terdapat hukum lain dalam hukum ra yang tafkhim ini? Adakah terdapat hukum ra yang lain, ra tarkib pada ayat pada surah Al-Qadar? Cuba tengok. Sekarang yang ada ra tebal, ada tak hukum ra yang nipis? Ha. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ayat satu. Oh, ada. Ini ra berbaris bawah, dibaca dengan tarkik, nipis. Jadi kalau baca dengan nipis, janganlah baca dengan tebal. Lailatul Qadri. Ra tu ri. Lailatul Qadri. Ini tebal. Qadri. Kalau baca nipis, Lailatul Qadri khair. Jadi nipis, baca ni nipis. Okey. Selain daripada ni dah nipis, tarkib. Nipis. Selain daripada yang kita wakaf ini menjadi tebal, ada 5. Adakah dalam surah ini ada ra yang tebal selain yang 5 tu? Ha? Warruya. Ayat yang kedua ada wa ma adra, ra tebal. Itu tebal. Tafkhim. Ya. Yang ketiga khairum. Ra yang berbaris di hadapan. Khairum minhum, ra rum. Tanazzalul malaikatu war ra tebal, warru. Yang lain tak ada ya? Ya Rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, jadi ada satu saja dalam surah Al-Qadar ini dibaca dengan nipis. Boleh tak kita banyakkan yang nipis? Sekarang ada satu je. Jadikan 2, jadikan 3, jadikan 4. Ha? Ya, boleh. Kita baca dengan wasal. Jadi kita bacakan dengan wasal, artinya dia tak ada tebal. Dia jadikan ni nipis, jadi nipis. Okey, dalam ayat ni ada tak ra yang dibaca tebal? Kan? Ra yang dibaca tebal, asal dia baca tebal, tetapi dibaca dengan nipis.
Ra-nya asal dibaca tebal tetapi dibaca nipis. Kalau Lailatul Qadri yang hujung tu asal dia nipis, kita baca tebal. Ini asal tebal, kita baca nipis, boleh? Boleh cari? Ha? Ha? Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh. War-ruh tu kita memang kena baca tebal. Bolehkah kita baca nipis? Jangan. Ya, kalau ra yang asalnya berbaris atas atau depan, memang baca tebal. Boleh tak dia baca nipis? Ha? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh baca. Tapi ada tak dalam ayat ni hukum ra-nya kita baca tebal asalnya, tapi boleh kita baca nipis? War-ruh tu. War-ruh tu, ra itu memang berbaris di hadapan. Bila sebelumnya ada hamzah wasal kan? Sebelumnya ada lam. Sebenarnya lam bukan hamzah wasal. Ada lam yang mati. Alif lam, alif lam syamsiah tu, alif lam, dia bukan hamzah wasal. Sebelum itu baru ada hamzah wasal. Ada ke tak ada? Yang ni asalnya nipis, di bawah kita baca tebal. Ada tak asal dia tebal, kita baca nipis? Ada. Agak-agaknya lah. Saja dia tanya kan. Tak ada ya? Ada. Tak ada lelah kan? Apa? Khairun. Kenapa? Khairun tu li. Dia tak sebab ngalim, tapi ra tu berbaris atas hadapan. Bila ra berbaris di atas atau berbaris hadapan, dibaca dengan tebal. Terlupa kan? Ha? Waalaikumsalam. Okay. Nasib baik ingat Kalau ke sebelah pun ingat. Okey. Okey, jumpa kat situ. Ya. Jumpa kat situ. Ini baik hadapan. So dibaca dengan tebal. Tetapi sekiranya kita wakafkan, nafas tak cukup kan? Jadi daripada bacaan dia tebal, dia menjadi nipis. Kenapa? Sebab ada huruf ya mati. Sebab kita ada baca kat situ kan, 11 tu, 11 ra yang sukun sebelumnya waqaf. Kerana waqaf sebelumnya juga ada sukun selain daripada ya. Kalau ada ya sebelumnya, dia akan jadi nipis.
Jadi nombor 5. Cuba tengok keadaan nombor 5. Yang nombor 5 ni selepas ra. Selepas ra tu ada isti'la. Ada huruf isti'la. Walaupun sebelumnya berbaring di bawah. Dia tak terpengaruh dengan sebelumnya, tapi terpengaruh selepas ra yang mati yang asalnya berbaring di bawah. Sambung nanti selepas itu. Surah Al-Qadar 598. Okey, 598. Surah Al-Qadar. Baik, kita akan baca yang pertama bersama-sama dengan bacaan ra dibaca dengan tebal pada setiap akhir ayat surah Al-Qadar. Dan selepas itu kita akan baca pula secara nipis. Secara nipis ketika mana kita mewassalkan. Okey. Pastikan bunyi setiap waqaf yang ditebalkan itu seperti bunyi qadar, seperti dan itu hidup. Tetapi kita matikan. Artinya seolah-olah bunyi dia fi lailatul qadar seperti wa ma adraka ma lailatul qadar, seperti lailatul qadri khairum min alfi syahr. Seolah-olah تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Seolah-olah begitu, seolah-olah. Tetapi kita lebihkan kepada wakaf ni tadi dengan mematikan, mensukunkan ra. Sukunkan ra. Ya, jadi automatik dia akan jadi bunyi tebal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maknanya kita matikan di situ pada, kita wakafkan pada qalqalah tersebut dengan qalqalah yang ringan, qalqalah yang sughra, kemudian melebihkan bunyi ra yang tebal. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Qadr. Bukan qadru, qadri ke qadr. Macam qadra. Lailatul qadri khairum min
alfi syahr. Syahr. Jadi yang kuat tu, yang kuat syah. Syah. Yang kuat tu adalah waqaf kepada huruf sebelum ra. Kuatkan bunyi sebelum ra ni. Mati dia. Tapi kita melepaskan, selepas kita matikan huruf ini, melepaskan huruf ra yang berbaris di atas. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Janganlah. Ini dalam latihan kita cuba kuatkan bunyi. Latihan. Lepas ini kita lahankan bunyi ra berbaris di atas. Ya, artinya kita matikan ra dalam keadaan berbaris di atas. Okey, kita baca-baca. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar. Bunyikan dulu. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ini latihan ya. Jangan rasanya salah ni Ustaz kan. Ini latihan. Bagi bunyi Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr. Alfi syahr. Syahr. Bunyikan syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Ya. Okey, seorang-seorang minta baca dengan bacaan macam tadi. Ustaz, maksudnya walaupun kau baris bawah tapi kita bunyikan baris atas. Ya, bunyikan baris atas. Fajar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Alfi syahr. Alfi syahr contohnya. Kalau kuat alfi syahr. Alfi syahr. Jadi kita mematikan ha tu dengan ha dada ya. Alfi syahr. Kalau tak bunyi kat dada ha tu alfi syahr. Jadi saya dengar alfi syahr. Tak ada bunyi ha. Alfi syahr. Kalau alfi syahr lain pula makna ni. Alfi berapa alfi? Masuk alfi? Seribu. Alfun seribu. Alfun seribu. Syahr bulan. Seribu bulan. Kalau alfi syahr, syahr ni maksudnya kejahatan. Seribu kejahatan. Jadi buka. Jadi hati-hati kena hidupkan bunyi. Kalau kita baca tak ada makhraj huruf ha, kita perbetulkan sebutan kita tu supaya berbunyi ha. Alfi syahr.
kita saja yang dengar, yang kita rasa ya. Kadang-kadang orang tak dengar al-fi syahr. Kalau kita perasan macam tak ada makhraj ha, al-fi syahr, tak ada ha tu, kita kena hidupkan. Cuba untuk hidupkan bunyi ha. Kalau sekarang tak ada bunyi ha, al-fi syahr, ni kena betulkan lah. Okey, bagus lagi. Boleh betulkan dah bacaan dah betul. Lihat ni. Ambil perhatian. Sambil-sambil kita dah baca tu, yang ni baca dengan ni nipis. Artinya kita kena membaca dengan bacaan yang nipis lah. Ini kalau biasa kita baca ra di bawah, kita baca bacaan biasa ri. Kalau nipis ri. Ri. Ini beza antara biasa dengan nipis. Kalau bacaan biasa ra berbaris di atas, sebutan biasa apa? Ra. Itu bacaan biasa ra. Contohnya Rahman. Ni bahasa kita akan sebut ra. Kalau dalam Arabnya kita sebut ra. Rahman dia Rahman juga sebabnya Arab kan. Artinya kalau bacaan biasa ra, itu adalah sebutan biasa. Sebutan tebal adalah tebal ra. Ra. Kalau ri sebutan biasa, ri. Lailatul qadri khairun. Lailatul qadri khairun. Kalau bacaan nipis, Lailatul qadri khairun. Dia makhraj. Okey. Bagus, okey. Teruskan. Tebal tu yang dimatikan, diwakafkan apa? Jelas. Itulah keadaannya, dapat merasakan kehadiran roh tafhim tersebut. Okey. Sekarang ni kita baca ayat yang kita tak wakafkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Okey. Kita nak ambil, kalau nafas panjang, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma. Wakaf di sini. Boleh tak wakaf di situ? Apa? Boleh. Boleh diwakafkan. Dalam wakaf dia ada 4 kategori wakaf. Satu, wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari adalah pilihan. Nanti katakan masuk bab wakaf, ini saja-saja. Pertama, wakaf ikhtiyari maksudnya wakaf pilihan. Maksud wakaf pilihan, bukan wakaf pilihan sendiri. Ini maksudnya bukan wakaf pilihan sendiri. Wakaf pilihan, dia dah bagi pilihan. Adanya angka 1, berhenti 1, berhenti 2, berhenti 3. Diletakkan padanya ada tanda-tanda wakaf, tanda tim, tanda sol, tanda kuala, tanda macam-macam tanda lah. Itu yang dimasukkan pilihan. Pilihan yang telah dibagi, bukan pilihan sendiri. Okey. Ya. Ada yang kedua, wakaf iktirari.
biasa kita buat. Inilah yang tadi kita buat kat sini. Apa dia waktu apa ittirari? Wakaf terpaksa. Kenapa terpaksa? Tak cukup nafas. Kalau kita cukup nafas, kita teruskan. Bukan sengaja. Maksudnya apa? Kita cuba membaca ayat ni dengan cara bacaan ra tartib nipis dengan cara kita wasal. Tapi kita tak mampu nak terus sampai habis ayat itu. Jadi kita berhenti sini terpaksa dan ambil balik awal ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma keluarkan wa ma. Kalau panjang wa ma adraka ma. Kat situ je. Tapi sebabkan kita nak cuba nak mengambil sini bacaan balik bawah. Okay, sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma membaca sekiranya membaca tartib sekiranya kita wasal. Ini kalau nak baca begini jarang kita baca di rumah kan, biasa kita baca ya. Ini kadang-kadang ada bacaan-bacaan yang mempersembahkan bacaan kan. Artinya kalau ada pesan bacaan tersebut kita dengar kan, kita dengar bacaan ni betul. Kita dah boleh mendengar cara yang betul. Jadi adalah pengetahuan kita tentang roh yang berbaris bawah boleh dibaca dengan tebal dan boleh dibaca dengan nipis. Okey. Saya rasa itu sahaja yang kita malam ni tentang roh yang boleh dibaca dengan dua cara, iaitu baca tebal dan baca nipis. Okey, anggaplah untuk pembelajaran yang pertama ni supaya mudah. Daripada kesimpulan yang kita belajar, yang pertama, ra yang berbaris di atas dan berbaris di hadapan dibaca dengan tebal ataupun tafkhim. Dan manakala ra yang berbaris di bawah dibaca dengan nipis ataupun tartib. Nak tahu baca ra yang berbaris bawah itu dibaca dengan tebal atau dibaca dengan nipis, rujuklah surah ini. Kan? Yang ni kita dah tahu semua ni berbaris bawah. Tapi bila kita wakafkan kita yang lain tu, contoh-contoh lain yang agak susah, kadang-kadang terjumpa ketika mana membaca Al-Quran. Tengok contoh-contoh yang ada dalam buku. Ada yang firqah, firqatin. Ra tu mati sebelum baris bawah, tapi selepas dia ada huruf isti'la, huruf yang tinggi. Tun dia tinggi. Jadi tak dibaca dengan nipis, tapi dibaca dengan tebal. Firqatin. Firqah. Ataupun juga irji'i, dibaca dengan tebal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i
Ha? Baru tahu. Baru tahu? Biasa dengar je kan? Tak ambil perhatian kat situ. Dia akan baca. Biasa kalau dekat keluar dekat bacaan-bacaan Syekh Al-Afasi kan, biasa dengar kan. Irji'i. Kita dengar bacaan tu, dia tak baca irji'i, dia tak baca nipis. Dia baca irji'i ila rabb ataupun amir tab. Amir tab. Ada semua contoh dalam kitab. Kalau begini, qaf antara huruf isti'la, huruf yang tinggi. Ra berbaris di bawah. Apakah tak baca dia bertarkib ataupun tafkhim? Baca dengan apa? Kalau tadi firqah, dibaca dengan tebal. Firqatin. Dia tak baca firqatin. Dia baca firqatin. Kalau begini, dia baca dengan tarkib, baca nipis. Dia baca dengan tarkib. Sebab apa? Sebab walaupun nampak agak sama, bukan qaf. Farriq di sini dalam perbahasan ulama macam ni dimasukkan kategori yang tafkhim tebal, tapi ada pandangan ulama yang lain bacaan ni boleh dibaca harus, boleh dibaca dua, boleh baca tebal dan ni. Jadi demikian juga di sini farriq sebabkan dia dihimpit adanya huruf qaf isti'la, farriq, sukar untuk dia farriq, dinipiskan ra, fa tebal. Yang mengharuskan bacaan boleh tebal dan boleh nipis. Yang boleh tebal kerana sebelum ni bacaan tebal. Kemudian rid, farriq boleh tebal sebelum ni, maka selepas dia tebal. Itu yang mengharuskan baca tafkhim tebal. Yang mengharuskan baca tarkib boleh baca tarkib. Yang ni betul tebal tapi janganlah tebal sangat. Boleh baca far. Sebab yang tebal tu bukan fa, yang tebal tu adalah ra. Jadi boleh membaca dengan nipis. Alasannya ra yang pertama ini tebal dengan sebab bacaan sebelum. Sama ra ni pula berbaris bawah dan pada masa yang sama tidak ada pengaruh daripada huruf sebelum. Sedangkan yang ini hanya satu saja mati, kan? Pengaruh dia daripada fa yang berbaris bawah. Jadi ini hanya perbezaan pandangan. Jadi kalau jumpa perkataan ni boleh baca dua. Farriq boleh, farriq boleh. Cuma yang ni firqah boleh baca dengan firqah dan juga firqah. Boleh baca dua. Yang tak boleh baca dua, yang kita tak baca dah amir, nampak baris bawah amir tabu. Tapi tak boleh. Kita baca tebal juga. Tidak ada khilaf, perbezaan pendapat, dia baca amir tabu.
Sama juga dengan irji'i. Artinya baca cara macam itulah. Kena baca okey. Itu sebagai tambahan pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim.